Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Jelajah Budaya Maya kita. Pernah tak anda terfikir, dalam kesibukan kita dengan dunia moden, sebenarnya ada satu harta karun yang sangat berharga di sekeliling kita. Harta karun itu ialah budaya warisan. Saya, pensyarah budaya anda hari ini, akan bawa anda semua untuk kita sama-sama terokai khazanah ini. Dah bersedia? Jom kita mula! Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, cuba kita fikir sejenak. Kita di Malaysia ni kan sangat unik. Macam-macam kaum, budaya dan bahasa ada. Tapi, apa sebenarnya yang menjadi gam atau pengikat yang menyatukan kita semua? Jawapannya ada pada sesuatu yang kita kongsi bersama. Itulah warisan kita. Baiklah, untuk hentian pertama kita dalam jelajah ini, jom kita fahamkan dulu perkara paling asas. Bila kita sebut budaya warisan, apa sebenarnya yang terlintas di fikiran anda? Apa maksudnya? Jom kita lihat definisinya dengan lebih jelas. Senang cerita, budaya warisan ni adalah cara hidup yang kita warisi daripada nenek moyang kita. Ia bukan sekadar adat atau tarian tau, tapi ia merangkumi segalanya. Daripada cara kita makan, cara kita berpakaian, sehinggalah kepada nilai-nilai yang kita amalkan. Inilah acuan yang membentuk identiti unik setiap masyarakat di Malaysia, tak kira di Semenanjung maupun di Sabah dan Sarawak. Okey, sekarang kita dah masuk ke bahagian yang paling saya suka. Jom kita mulakan jelajah pantas kita untuk melihat sendiri betapa kaya dan indahnya khazanah budaya yang menjadikan Malaysia ini begitu luar biasa. Pegang erat-erat ya. Pertama sekali, kita lihat keindahan adat perkahwinan. Cuba bayangkan kemeriahan majlis persandingan orang Melayu, di mana Raja Sehari diraikan penuh adat istiadat. Kemudian, kita lihat pula upacara minum teh masyarakat Cina yang penuh simbolik, melambangkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Dan sudah tentu, upacara mengikat tali dalam perkahwinan masyarakat India yang syarat dengan kesucian dan doa. Indah kan? Seterusnya, sesuatu yang memang dekat di hati kita semua, makanan dan pakaian. Siapa je yang boleh tolak keenakan nasi lemak di pagi hari atau kelembutan tosai yang dicicah kuah dal? Belum lagi cerita pasal pakaian. Lihatlah keanggunan baju kurung, kehalusan sulaman pada congsam dan seri kain sari yang berwarna-warni. Ini bukan sekadar kain, ini identiti kita. Semangat Malaysia tu paling terasa bila tiba musim perayaan, betul tak? Tak kiralah sambutan Hari Raya, Tahun Baru Cina, Deepawali atau Pesta Keamatan dan Gawai, kemeriahannya kita kongsi bersama. Dan jangan lupakan juga permainan tradisional kita, wow yang terbang tinggi di angkasa, gasing yang ligat berputar dan congkak. Permainan inilah yang pernah menceriakan zaman datuk nenek kita dulu. Hentian terakhir kita dalam jelajah contoh ini ialah seni dan bahasa. Bayangkan magisnya wayang kulit yang bercerita di sebalik layar putih, kelembutan gerak tari zapin atau keriuhan tarian singa yang dipercayai membawa tuah. Dan sudah tentulah kekayaan bahasa kita. Dengan bahasa Melayu sebagai teras, kita juga diwarnai dengan pelbagai dialek seperti Hokkien, Tamil, Iban dan banyak lagi yang membentuk suara unik Malaysia. Okey, kita dah lihat macam-macam contoh yang hebat tadi. Tapi, mesti ada yang tertanya-tanya, kenapa kita kena bersusah payah jaga semua ni? Dalam dunia yang serba moden dan canggih sekarang, apa kaitannya semua ni dengan kita, terutamanya dengan anda sebagai generasi muda? Penting sangat ke? Jawapannya, ya, sangat penting. Sebenarnya, ada 6 sebab utama mengapa memelihara budaya warisan ini bukan sekadar pilihan, tapi satu tanggungjawab untuk masa depan negara kita. Jom kita rungkai satu persatu. Yang pertama, warisan kita ni ibarat magnet pelancong. Keunikan budaya dan kepelbagaian makanan kita membuatkan orang dari seluruh dunia teringin nak datang ke Malaysia. Ingat tak video masakan Khairul Amin yang sampai menarik perhatian Perdana Menteri New Zealand? Itulah kuasa pelancongan gastronomi. Betul lah kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Bila dah kenal, pasti jatuh cinta. Kedua, ia boleh jana pendapatan. Fikirkan tentang busana tradisional kita yang diberi nafas baru. Baju kurung moden, batik kontemporari, semuanya laris dijual, terutamanya di platform dalam talian. Ini membuka banyak peluang kepada usahawan tempatan kita untuk jadi lebih kreatif dan berjaya. Ini membuktikan peribahasa, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Yang ketiga, dan ini yang paling penting, warisan ini menyatukan kita. Cuba kita ambil contoh di sekolah. Bila ada sambutan bulan kemerdekaan dan diadakan pertandingan pakaian tradisional, murid-murid dari pelbagai kaum akan saling belajar dan menghargai budaya kawan-kawan mereka. Dari sinilah rasa hormat dan persepahaman itu dipupuk sejak kecil lagi. Bak kata orang tua-tua, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Keempat, warisan inilah yang membentuk siapa diri kita. Nilai-nilai murni seperti saling menghormati, bertolak ansur dan berhemah tinggi itu bukan kita belajar dari buku teks mata-mata, tapi ia sebati dalam budaya kita.
Amalan kunjung-mengunjung semasa rumah terbuka misalnya, kita tak kira bangsa atau agama. Inilah jati diri Malaysia yang sebenar. Kelima, ia mengukuhkan ikatan kekeluargaan. Cuba bayangkan suasana riuh rendah di kampung bila tiba musim perayaan, aktiviti memasak rendang dan ketupat bersama-sama atau tradisi memakai baju sedondon sekeluarga. Semua ini bukan sekadar tradisi, ia mencipta kenangan manis dan mengeratkan lagi kasih sayang antara kita. Dan yang terakhir, kita menjaganya supaya generasi selepas kita dapat merasanya juga. Sama seperti chef-chef terkenal yang menulis buku resipi masakan warisan atau berkongsi ilmunya di media sosial. Mereka memastikan ilmu itu tidak hilang di telan zaman. Dengan cara inilah, warisan kita akan terus hidup subur. Betul seperti kata peribahasa, tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Jelajah kita dah hampir tiba di penghujungnya. Sekarang, saya nak serahkan obor ini kepada anda. Masa depan budaya warisan kita, nasib khazanah bangsa ini, semuanya terletak di tangan generasi anda. Anda bukan sahaja pewaris, tetapi anda adalah duta dan pencorak masa depan budaya kita. Tapi sebelum kita berpisah, apa kata kita uji minda sekejap dengan satu kuis ringkas? Saya nak pastikan anda semua betul-betul fokus tadi. Jom kita lihat kalau anda masih ingat peribahasa yang kita bincangkan. Cuba lengkapkan ayat ini. Dah sedia? Soalan pertama, tak kenal maka tak... apa jawapannya? Jawapannya ialah... cinta. Tepat sekali. Soalan kedua pula, melentur buluh biarlah dari, yang ini mesti ingat. Dari rebungnya. Bagus. Dan soalan yang terakhir. Tak lapuk dek, apa ya? Tak lekang dek panas. Jawapannya, hujan. Syabas semua. Nampaknya anda memang fokus. Jadi, sebagai kesimpulan, ingatlah selalu pesanan ini. Apabila budaya warisan terpelihara, maka sejahteralah masyarakat kita. Terima kasih kerana sudi menyertai jelajah maya kita pada hari ini. Teruskan berbangga, menghargai dan yang paling penting, menyayangi warisan kita. Sehingga kita berjumpa lagi.